saya Atira binti Hashim. Nombor matrik M2420199113. Saya merupakan pelajar subjek Sistem Kewangan Islam SEM 4. Pada 16 Mei 2026, kami telah menjalankan program Hari Literasi Kewangan Islam di bawah Projek Sulam yang bertempat di Masjid Andalusia Laguna Merbuk. Saya bertugas sebagai ahli jawatankuasa bagi unit pendaftaran dan perhubungan bagi menjayakan program ini. Tanggungjawab utama saya adalah mengurus proses pendaftaran peserta, menyambut kehadiran peserta serta membantu memberikan maklumat berkaitan program kepada komuniti yang hadir. Selain itu, saya juga membantu memastikan komunikasi antara peserta dan pihak pengajar berjalan dengan lancar supaya program dapat dilaksanakan secara teratur. Sepanjang program berlangsung, saya mendapati kesilapan saya adalah dengan tidak cekap mengurus masa dengan baik, kerana tidak mengurus kehadiran peserta dengan baik dan mengakibatkan proses pendaftaran menjadi sedikit sibuk. Dengan kehadiran rakan seunit saya iaitu Najmina, dia bertindak dengan cepat untuk mengurus situasi tersebut. Selain itu, program ini dijayakan dengan kerjasama daripada institusi kewangan yang hadir bersama-sama iaitu di bawah objektif yang sama, iaitu untuk membantu komuniti mengurus kewangan mengikut syariah Islam. Antara institusi yang hadir adalah Asset Principal, Bank Simpanan Nasional, BSN, KWSP, Perkeso dan banyak lagi. Kami juga telah menyediakan pelbagai acara untuk kanak-kanak seperti aktiviti mewarna, menulis khot, tujutin dan imbang bola takraw. Melalui program ini, saya memperoleh pengalaman yang sangat bermakna dalam mengurus peserta dan bekerja dalam satu pasukan. Saya juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, keyakinan diri serta cara berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, program ini memberi kesedaran kepada saya tentang kepentingan pengurusan yang sistematik bagi memastikan sesuatu program berjalan dengan baik. Saya turut memahami bahawa penyampaian ilmu kewangan Islam kepada masyarakat amat penting dalam membantu mereka mengurus sistem kewangan dan menyadarkan mereka dan mengurus kewangan dengan lebih baik dan patuh syariah. Program ini juga selari dengan prinsip maqasid syariah khususnya dalam aspek menjaga harta iaitu hifzul mal, kerana institusi kewangan Islam memainkan peranan penting dalam memastikan pengurusan kewangan dilakukan secara adil, tulus dan patuh syariah. Secara praktikal, program ini membantu mahasiswa mengaplikasikan kemahiran komunikasi, pengurusan program dan hubungan dengan masyarakat dalam situasi sebenar sambil menyampaikan ilmu berkaitan kewangan Islam kepada komuniti. Kesimpulannya, penglibatan saya dalam unit pendaftaran dan perhubungan memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan baru kepada saya. Program ini bukan sahaja membantu meningkatkan kemahiran insaniah, malah memberi peluang kepada saya untuk menyumbang kepada masyarakat melalui penyebaran ilmu kewangan Islam. Saya berharap program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang kerana ia sangat bermanfaat kepada mahasiswa dan komuniti setempat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.